Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Julian Super Street Motorsport. Depan saya ni ada satu Porsche Macan first generation. Kita dah buat conversion kepada third generation. You all dah tahu dia tukar depan lampu PDLS Plus punya design, and dia tukar GTS bumper. GTS bumper design macam ni. Korang kena tengok finishing dia macam mana kita buat. Cun tak cun. Dan bahagian belakang dia ada tukar facelift juga. Dan di belakang dia tukar trunk bonnet dengan lampu facelift design. Trunk bonnet, lampu facelift design, and ditukar belakang bumper dengan diffuser sekali. So yang ini salah satunya Porsche Macan facelift design. And lagi satu, korang nak tahu tak? Yang ini owner ni actually dia perempuan tau. Dia akan tukar color. Actually dia minta color yang jarang kita gunakan. Then dia akan buat color pink. Actually pink. So korang kena tengok tau. Nanti end video kita akan post lagi sekali untuk yang dah siap cat semua sekali. So untuk korang, mana model yang ada kereta Porsche Macan, Cayenne, Carrera, mana-mana model Porsche lah, korang datang jumpa saya dekat Super Street Motorsport Bandar Sunway. Okay guys, bye-bye.